Sistem Pagar Elektrik Gajah ataupun SPEG merupakan salah satu inisiatif utama Perkhidmatan dalam usaha mengurangkan konflik di antara manusia dan gajah di semenanjung Malaysia. Sistem ini berfungsi sebagai penghalang fizikal dan psikologi yang memberi sedikit hujatan elektrik pada gajah pada tahap rendah, tidak membunuh, dan untuk mengelakkan gajah daripada memasuki kawasan pertanian, pendapatan manusia, infrastruktur awam. Sistem pagar elektrik ini juga terbukti sebagai alat mitigasi yang berkesan untuk mengurangkan konflik manusia dan gajah dengan syarat ia diselenggara dengan baik. Dan banyak juga cabaran-cabaran yang perlu diatasi, iaitu bencana alam, kecurian peralatan dan juga boleh menjejaskan fungsinya. Translokasi ataupun kita pindahkan gajah daripada satu kawasan yang tidak sesuai kepada kawasan yang lebih habitatnya. Translokasi merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Jabatan Perkhidmatan dalam situasi tertentu, khususnya apabila gajah didapati terperangkap, mengalami kecederaan ataupun terpisah daripada kawanan mereka, dan kehadirannya di kawasan berhampiran dengan penempatan manusia mungkin akan berisiko. Translokasi juga hanya akan dilaksanakan apabila tiada habitat berdekatan yang sesuai untuk memulihkan hidupan itu dikembalikan ke habitat berhampiran. Perkhidmatan secara aktif menjalankan operasi translokasi dan menyelamat bagi memastikan kelangsungan hidupan liar ini di habitat yang lebih selamat dan jauh daripada ancaman infrastruktur manusia, serta mengurangkan risiko konflik yang berterusan di antara manusia dan hidupan liar.